Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zahid Ibrahim mempersoalkan ketidakseimbangan dalam sistem keadilan negara apabila kes menghina Perdana Menteri diselesaikan dengan pantas. Namun kes-kes lain seperti yang melibatkan pendakwa bebas Zamri Vinod masih tiada tindakan. Beliau merujuk kepada kenyataan polis bahawa hampir 900 laporan dibuat terhadap Zamri selepas beliau menyamakan pembawa kawedi ketika Taipusam dengan individu mabuk atau dirasuk. Namun katanya siasatan masih belum dikemukakan kepada Peguam Negara. Sebaliknya dalam kes seorang attendant stesen minyak di Kelantan yang memuat naik video dikatakan menghina PM Anwar Ibrahim, tindakan undang-undang diambil hanya beberapa hari selepas tangkapan. Kita lihat kerajaan begitu pantas bertindak terhadap individu biasa, tetapi mendiamkan diri apabila kes itu berpotensi jejaskan kedudukan politik, kata Zahid. Beliau turut menyarankan agar pemuda berkenaan mencabar pertuduhan itu di mahkamah dan menegaskan bahawa kritikan tidak seharusnya dianggap sebagai jenayah. Zahid menyifatkan gaya kepimpinan kerajaan semakin menjauh daripada semangat reformasi yang dijanjikan.